Kau tengok aku naik teksi, Lala naik teksi, jumpa Wak ni. Wak ni orang lama kau tahu. Weh, Kampung Medan, dia lah bawa bas dulu. Orang panggil Wak ni lah dia. Oh, panjang umur, murah rezeki Wak. Kita jumpa lagi. Saya bawa Wak lagi. Wak ni bayar abang saya, bayar kakak dia tahu saya. Aku kena pukul, aku yang heran. Nampak? Esoknya masing-masing datang jumpa Wak dengan bodybuilder. Alamak. Wak kenapa Wak? Wah, Kenapa Wak? Siapa Wak? Astaghfirullahaladzim. Bawa poster Kampung Medan kenal? Mak Rompak? Aku tak kenal. Tak. Aku tak kenal nama. Tapi muka kenal. Orang datang naik Wisma masing-masing. Zaman tu kita memang mak motor, abang-abang semua memang pakai Vespa lah. Betul lah? Aku pun heran. Tak payahlah. Kemudian aku hanya tanya dengan orang yang tahu aku kena pukul. Nampak? Kita Macam naik mana dia teksi, orang pukul? nampak? Kita naik dengan orang yang boleh berbual. Cerita-cerita kisah lama. Ni dia Wak ni. Ini Wak. Kampung Medan, babe, dulu waktu India main kecoh dulu, Wak ni ada. Kau ingat? Hebat Wak. Saya boleh terjumpa pula naik teksi Wak. Saya ni sebenar pergi Sungai Buloh nak pergi melawat abang saya dalam sana. Wak tahu. Dia pun kena kes gaduh. Wak tahu. Oh, dia kes gaduh. Ni nak pergi ni, dia ada riman. Saya dah cek kat Kajang. Kajang kata dia ada dekat Sungai Buloh. Umur berapa tu? Abang saya dah 68.